Dalam hubungan kekeluargaan ni, orang yang paling rapat dengan kita, kita boleh namakan ia sebagai usul dan juga furu'. Usul tu apa dia? Ibu bapa, datuk nenek. Dan furu' tu apa dia? Anak-anak, cucu cicit. Dan juga orang yang paling rapat adalah pasangan, suami dan juga isteri. Suami dan isteri ada kelebihan tersendiri, ibu bapa ada kelebihan tersendiri, anak-anak ada kelebihan tersendiri, dan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla sentiasa mendambakan anak-anak yang soleh solehah yang boleh menjadi sumber saham kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya bukanlah kita nak anak soleh dan solehah ini untuk kebahagiaan kita semata-mata, tidak. Tapi sebagaimana hasrat Nabi Zakaria AS, mahukan zuriat yang soleh untuk menyambung dakwah perjuangan baginda apabila baginda AS meninggal kelak. Jadi begitulah harapan kita. Jadi dalam Al-Quran Karim terdapat banyak sangat doa untuk mendapat anak yang soleh. Doa Nabi Ibrahim dalam surah As-Saffat, Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Zakaria AS dalam surah Ali Imran, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah. Doa Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dan antara doa yang agak gemilang, doa yang menjadi igawan orang-orang yang beriman adalah dipotretkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam suratul Furqan ayat 74. Doa apa? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan, hibahkanlah untuk kami daripada pasangan kami, zuriat keturunan kami yang menjadi penyejuk mata, dan jadikanlah kami kepada orang yang bertakwa sebagai pemimpin. Jadi doa ini menarik, dia bermula dengan hablana. Apa maksud hablana? Ini adalah hibah ataupun hadiah. Hadiah ni benda yang special lah kan. Bila kita dapat, kalau kita kerja di mana-mana syarikat, pencapaian kita bagus, bos kita pun bagi hadiah. Hadiah ini adalah satu pemberian yang amat special. Jadi begitulah kita mohon hibah ataupun hadiah daripada Allah Azza wa Jalla berupa pasangan yang baik, menjadi penyejuk mata, dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata dengan akhlaknya yang baik. Tapi saya nak panjangkan lagi perbahasan ini. Doa ini sebenarnya doa ibadur rahman, ya. Doa ibadur rahman yang dirakamkan dalam surah Al-Furqan. Jadi kalau kita nak jadi ibadur rahman, hamba Allah Ta'ala yang maha pemurah, yang terbaik, maka kena biasa amalkan doa ini insya-Allah. Okey, cuma tadi saya nak panjangkan, bila kita doa supaya mendapat zuriat yang baik, zuriat itu jangan niat kepada berhenti pada anak je. Kerana Allah Azza wa Jalla sendiri mengajar kita bagaimana Allah bukan sahaja memberikan kebaikan kepada Nabi Ibrahim melalui anak yang namanya Ishaq, bahkan wa min wara'i Ishaq Ya'qub, selepas itu pun ada cucu namanya Ya'qub. Yang kita doa ni agar zuriat kita ni pun zuriat yang baik, penyejuk mata, bukan saja anak, bahkan cucu kita, cicit kita, keturunan kita, semuanya menjadi penyejuk mata. Jadi untuk mendapat cucu yang baik, pastilah kita nak anak kita pun mendapat pasangan yang baik. Kalau anak kita perempuan, kita nak dia dapat suami yang baik. Kalau anak kita lelaki, kita nak dia dapat isteri yang baik. Barulah lahirnya zuriat yang baik, cucu yang baik. Jadi saya pun begitu, tuan-tuan, sahabat-sahabat. Bila saya baca doa ini, saya bukan hanya niat anak saya je jadi penyejuk mata. Saya berharap dia mendapat pasangan yang baik. Saya berharap dapat cucu yang baik, yang semuanya menjadi penyejuk mata. Dan penyejuk mata ini kerana akhlak mereka yang begitu mempesona, tutur kata mereka yang baik, ilmu agama mereka yang baik, dan sebagainya. Jadi, apa kata kita jadikan doa Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ini sebagai sahabat baik kita. Selalu kita baca tanpa jemu, tanpa henti. Setiap hari tu, kalau bolehlah paling kuranglah sekali ataupun 2-3 kali. Kalau boleh banyak kali, lagi baik insya-Allah. Jadi kalau perkongsian ini ada manfaat, boleh mohon sahabat-sahabat tolong like, tolong share dan tolong subscribe YouTube saya ini. Mudah-mudahan dengan itu saya makin bersemangat untuk berkongsi benda-benda yang baik. Kita nak dunia ini akan dipagari dengan perkongsian-perkongsian kebaikan, akan menenggelamkan perkongsian yang bukan-bukan insya-Allah.